Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penghulu Tanan Mukim Batu Purau Haji Ahmad Zarudi bin Syarani. Di belakang saya ini Encik Aminuddin, Ketua Kampung Merlang. Dan di belakangnya lah barisan AJK lah, Pak Abu, Setiausaha dan juga yang lain-lain lah membantu. Jadi Alhamdulillah ini dah masuk bulan yang kedua projek Sejati Medani Cabai untuk Kampung Kenang lah. Antaranya di kampung di Mukim Batu Purau ni, Mukim Merlang memilih projek penanaman cabai. Alhamdulillah hasil yang ditunjukkan di sini dengan begitu sempurna, berjalan dengan lancar lah seperti yang dirancang lah. InsyaAllah seminggu lagi, 2 minggu, kita akan memetik hasilnya lah. Yang pertama, kemudian boleh ceritakan sikit lah kepada audien kita dan penonton kita nanti ni, bila bermulanya projek penanaman cabai. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ni Tuan Hulu genap 2 bulan kita start menanam. Kita tanam itu hari 3 hari bulan 8 dan hari ni 3 hari bulan 10, dan ini hasilnya dalam masa 2 bulan. InsyaAllah dalam masa seminggu lagi kita akan start harvest lah untuk tanaman cili. Kita tanam jenis sekata 461. Jadi cuma pasarannya lah, kita tengah cari pasaran sekarang ni. Dah ada 1-2 pasaran. Cuma harga sekarang, harga kalau cantik, apa yang kita target tu 2 ke 3 tan lah hasil untuk semusim. Jadi keluaran dia tu insyaAllah dengan, kalau kita nampak hari ni hasilnya ni, insyaAllah kita boleh capai target 2 ke 3 tan. Dengan perluasan macam ni, berapa pokok ni? Okey, untuk perluasan macam ni, untuk Sejati Medani kita gunakan sebanyak 60,000, 40,000 kita gunakan untuk projek kambing. Jadi kos dia membabitkan 60,000 sebanyak 2,000 polybag untuk cili 461 ni. Kita hasilkan 2,000 polybag sehingga ujung tu. Untuk mendapatkan hasil yang ni, penjagaan dia lah. Penjagaan dia tak rumit sangat. Cuma dari segi racun tu kita ikut SOP dah, untuk mengelakkan penyakit-penyakit yang tidak digini. Sekarang ni kalau kita tengok, as usual lah, orang kuat untuk projek ni, dia lah sepenuh masa di sini. Kita tak perlukan ramai sebenarnya untuk sambil tu. Cuma untuk kutip nanti kita akan gunakan tenaga kerja setempat lah dalam komuniti ni, termasuklah yang mana ibu-ibu tunggal contohnya yang berminat untuk mencari rezeki di sini. InsyaAllah kita akan utamakan penduduk Kampung Merlang tu lah untuk hasil, untuk harvest nanti. Anggaran pengeluaran pertama ni agaknya berapa tan, Pak? Untuk pertama ni kita target yang tu lah, semusim 2 ke 3 tan. 2 ke 3 tan untuk hasil. Kalau harga cantik RM10 pun, saya kata kat situ, kalau RM10 3 tan, kita ada hampir pulangan RM30,000 lah. InsyaAllah. Jadi kita memanfaatkan untuk masyarakat sini lah. Jadi kalau hitung kasarnya dah 3 musim kau, insyaAllah boleh balik modal lah ya. Ya, insyaAllah boleh balik modal dalam masa 3 musim kalau menjadi macam ni. Ni antara projek yang berjaya lah Sejati Medani di Mukim Batu Purau ni. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi sepanjang projek menanam program ni, adakah terdapat apa-apa cabaran dari segi penyakit apa yang dihadapi di masa 2 bulan ni? Okey, untuk tanaman cili ni dia selalunya memang renyah sikit lah. Jadi untuk persen tu ada, untuk pokok ni ada penyakit, tapi kita kawal daripada awal. Sebelum masalah tu timbul, kita SOP dia kita jalankan dulu racun dia punya tu. Sebelum kita ada penasihat sebenarnya di belakang. Alhamdulillah. Sebab dalam komuniti ni kita ada, sebelum ni kita ada 5,000 polybag dah di atas bukit sana, dengan yang penasihat kita 4,000, 5,000. Campur yang Sejati Medani ni kita ada 7,000 polybag dalam komuniti Kampung Merlang ni. Jadi rasanya yang terbesar lah di Batu Purau ni untuk kita hasilkan keluaran cili ni, selain daripada peladang. Peladang dah start 10,000 polybag. Jadi untuk komuniti ni saya rasa yang terbesarnya di Batu Purau ni, di komuniti Kampung Merlang banyak 7,000 polybag. Macam mana dengan sistem pengurusan penanaman cabai ni, sistem apa yang digunakan? Okey, baik dulu. Sistem yang kita gunakan ni selalunya sistem yang terkini lah. Kita pakai sistem fertigasi.
Kemudian kita ubah suai sikit, kita pakai IoT yang diubah suai sendiri, tidak memberikan kos yang terlalu tinggi. Jadi dia mudah untuk siraman. Kalau macam ni kita gunakan 4.0 untuk dripper baja dah. Jadi kita tekan switch je lah, kita bacus yang manual, kemudian kita tekan switch, dia akan pump ke sini, ke semua sekali. Cuma pemeriksaannya kadang-kadang dia tak keluar baja sini. Jadi kita boleh nampak lah hasil pokok tu. Jadi kita tengoklah di sini kadang tersumbat ke apa. Untuk program penanaman cabai, adakah setiap musim makan cabai ataupun kena diselang-selikan dengan tanaman yang lain? Okey, untuk kalau kita tengok pengalaman yang lepas, dia boleh ya. Kalau pertanian pun dia akan suggest kita untuk ubah-ubah tanaman tu. Cumanya kalau ni untuk musim kedua ni, insyaAllah kita akan tanaman cili lagi. Cuma kita buat untuk rak ni, kita buat 2 dalam 1 dah. Kita dah standby dah. Untuk tanaman berjala ke ataupun contoh timun ke rock melon ni, insyaAllah yang mana kita ni kita akan buat, pasal kita punya dah standby dah untuk 2 dalam 1 kita buat rak ni. Sistem IoT penanaman cabai ni, berapakah kos keseluruhan yang digunakan untuk mesin dan juga segalanya lah untuk kita menyempurnakan penanaman cabai ni? Okey, baik, tunggu. Untuk sistem IoT yang kita ubah suai ni, kita gunakan 2-3 perkara. Yang pertamanya kita pakai smart plug, lebih kurang RM50. Lepas tu kita gunakan kilo, untuk kita dapatkan random lah beratnya polybag. Lepas tu kita internet yang penting lah. Yang penting internet dan juga telefon lah, untuk kita line internet, untuk kita CCTV, untuk kita pandu. Mesti ada rangkaian internet. Mesti ada rangkaian internet. Lepas tu kita gunakan telefon lah. Di mana-mana rangkaian yang mempunyai rangkaian telefon, kita boleh tengok melalui CCTV dan juga kita boleh on terus untuk kita siraman secara automatik lah. Nanti 2 hari sekali tu boleh datang. Sekarang ni pun dah katanya 2 minggu lagi boleh start lagi ya. InsyaAllah kita akan start minggu. Jadi untuk permulaan ni dia pergi ke 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo dia akan meningkat. Sehingga 2000 polybag ni saya rasa akan mencecah hampir 300 kilo sekali habis. Waktu puncak dah. Katanya ada tarikh jualan untuk kita mula menjual dengan orang kampung ni, untuk tingkat hasil yang pertama ni. Agak-agaknya bila agak ni? Okey, insyaAllah tunggu. Okey, kalau kita tengok sini dia dah start kemerah-merahan lah. Ya. Banyak luar sana dah start. InsyaAllah dalam masa 2 minggu lagi kita akan mula harvest. Dia cili ni dia dalam harvest dia 2 hari sekali. Hari ni kita kutip, esok kita rehat dan lusa tu kita sambung. Jadi insyaAllah kita buka untuk jualan komuniti di sini, kawasan ni, untuk hadir ataupun membuat tempahan. Sebab contoh nak kenduri tu, kita buat tempahan berapa kilo kita nak pakai, jadi kita kutip dan kita akan sediakan. Jualan untuk orang kampung lebih murah ke ataupun? InsyaAllah kita buka harga madani. Jadi Jati Madani buka harga pasaran, InsyaAllah. Sebab kita akan keluarkan grade A, berbeza harga lah. Grade A dia harga tinggi sikit, dan grade B tu insyaAllah harga berpatutan. InsyaAllah kita tengok bergantung pada harga pasaran. Jadi itulah apa penerangan tentang projek Sejati Madani Kampung Kelang yang memilih tanaman cili untuk yang diusahakan. Alhamdulillah setakat ini hasil yang ditunjukkan cukup menjadi. Terima kasih kepada Kerajaan Malaysia, Perdana Menteri kita, di atas inisiatif memberi tunjukan RM100,000 kepada setiap kampung yang berminat untuk menjalankan projek Sejati Madani. Sebenarnya di kampung di Mukim Batu Purau ni ada 22 kampung, pelbagai kampung, bermacam-macam projek lah. Ada yang projek kemah, ada yang projek penjinakan, ada juga tanaman yang lain seperti jagung dan juga nakan lembu dan kambing untuk diusahakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kerajaan Malaysia yang diterajui oleh Perdana Menteri yang memberi sumbangan ataupun tunjukan RM100,000. Terima kasih kepada pejabat daerah diketuai oleh Tuan Muhammad Nasrul bin Menhad di atas sokongan dan juga bimbingan kepada kami di penduduk kampung di Mukim Batu Purau. Baik, jangan lupa untuk subscribe video ini. Kami akan sharekan linknya dalam Facebook dan juga YouTube untuk anda tuan-tuan dan juga puan-puan melihat dengan lebih lanjut program ataupun maklumat ini. Saya mewakili Mukim Batu Purau, Penghulu Kanan, mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak di atas inisiatif usaha Sejati Madani ini. Terima kasih. Assalamualaikum.